isu pencemburuan tanah untuk tujuan pembangunan atau rumah ibadat bukan sekadar isu sensitiviti tetapi isu pelanggaran undang-undang yang perlu ditangani secara tuntas. Kerajaan negeri melalui pihak berkuasa tempatan sentiasa bersikap terbuka dan menghormati hak setiap rakyat untuk mengamalkan ajaran agama masing-masing. Walau bagaimanapun, kebebasan ini mestilah dilaksanakan dalam kerangka undang-undang demi menjamin ketenteraman awam dan kedaulatan undang-undang. PBT berdasarkan punca kuasa yang telah di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976, Akta 172 dan Akta Jalan dan Parit Bangunan 1974, Akta 133. Sebarang struktur sama ada komersial, kediaman maupun rumah ibadat mesti mempunyai kemerahan merancang dan kelulusan penuh bangunan, kelulusan plan bangunan. Menjunjung titah sebuah duli yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah pada 13 April 2006, baginda telah berpesan bahawa setiap pelaksanaan dalam apa jua perkara hendaklah berlandaskan undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa. Sebarang tindakan yang mengenepikan saluran serta kelulusan yang sah adalah satu yang tidak boleh dikompromi. Titah ini menjadi panduan utama agar aspek perundangan sentiasa diutamakan melebihi sentimen yang cuba dimainkan oleh pihak-pihak tertentu. Pihak berkuasa tempatan akan mengutamakan sesi perbincangan dengan pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguasaan dijalankan. Langkah ini penting bagi memastikan setiap isu dapat diselesaikan secara berkesan dan harmoni. Selain itu, penilaian terperinci mengenai status tanah wajib dilakukan terlebih dahulu bagi mengenai pasti hak milik serta kesahihan tapak sebelum sebarang keputusan atau tindakan akhir dimuktamadkan. Prosedur ini bagi memastikan setiap langkah yang diambil adalah adil, mematuhi peruntukan undang-undang serta peraturan yang sedang berkuat kuasa. Bagi memastikan isu ini ditangani secara berkesan dan harmoni, Kerajaan negeri menetapkan parameter berikut. Yang pertama, penilaian satu tanah sebelum sebarang keputusan dibuat. Penilaian terperinci mengenai satu tanah dan hak milik wajib dikenalpasti bagi memastikan kesahihan tindakan. Yang kedua, mekanisme rundingan. PBT diwajibkan mengadakan sesi perbincangan teknikal dengan pihak terlibat untuk mencari penyelesaian terbaik sebelum tindakan fizikal diambil, terutamanya bagi kes di tanah kerajaan. Yang ketiga, pemantauan proaktif. PBT diarahkan bertindak di peringkat awal pembinaan bagi mengelakkan konflik sosial dan pembaziran kos di kemudian hari. Dan yang keempat, langkah terakhir, tindakan perubahan hanya akan diambil sebagai jalan terakhir sekiranya rundingan dan telefon notis undang-undang gagal dipatuhi. Kesimpulannya, Yang Amat Speaker, tindakan ini adalah satu keperluan perundangan demi keselamatan awam dan bukan bersifat diskriminasi. Kerajaan negeri komited memastikan keharmonian terus terpelihara melalui tabi urus yang telus dan adil.